Aku ada beli full race bracket untuk Wave 100. Boleh masuk juga dengan EX5 class. Ini barang dia. Nampak? Dia dah tulis kat situ. Aku beli yang belah kanan saja sebab yang belah kiri ada lagi. Yang kanan tu dia tak cantum tau untuk peminjak kaki dia ni. Yang baru, bush tak ada Bush kalau kau beli, bush dia tak ada. Kena pakai yang lama ataupun beli baru. Dia kosong macam ni je. Ni aku beli sebiji. Okay, dah siap pasang. Yang ni aku pasang yang belah kiri punya. Sebab yang kanan itu dah tercabut kan. Sebab dia tak sambung. Macam yang lama punya tak sambung. Ni sekarang dah sambung. Senang sikit kerja. Terus masuk je. Kalau kau nak beli dia punya ni pun aku letak dekat bawah dekat bag tu. Ni. Ini dah pasang. Bush ni nak kena tukar. Bush nak kena tukar. Yang ni nak pasang skru. Tertanggal pula hari tu. Okay, kau orang beli dekat bawah. Mantap. Kau boleh pilih nak beli kiri ataupun kanan atau kedua-duanya sekali. Mantap.